Kita teruskan pembangunan pembangunan saudara SKP. Kita dalam perusahaan 2023 dalam jangkaan binaan kita. Sarawak Pertemu Negeri Sepatan. Kita berpesan Sarawak Indonesia Putri Tanggerang Selatan dan Binaan.
Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Perlawanan pertama. Ustaz, Cikgu Kamarul punya TikTok. Cikgu Kamarul. Perlawanan pertama di antara Negeri Sembilan menentang Sarawak. Boleh tap screen, share live. Tadi tu Cikgu Fakrul. Cikgu Fakrul duduk regu 3. Yang berdiri ambil gambar tadi kan? Cikgu Fakrul, betul lah tu. Banyak ketuk atas ketuk. Okey. Regu pertama Negeri Sembilan dibarisi Alif, Ayi dan juga Latif. Oh, anak murid sekolah mana tu? Anak murid Cikgu Fakrul sekolah mana? Tadi joki live. Oh, SK Lui Timur. Mana? Bahang. Zul Bahang. Zul Jerantut nama dia. Aku dah kat baru pun ada. Dia dah lipat jempoi obat depan ni. Okey. Sebentar lagi akan berlangsung perlawanan pertama, regu pertama. Mana Cikgu Kamarul? Cikgu Kamarul duduk tepi ni. Ada dekat tepi ni. Mana ada sumbangan? Cikgu Kamarul duduk tepi ni. Dia malu nak berhadapan dengan live. Jadi saya tolong. Dia tak nak gambar dia ditularkan. Orang dah hantar dah pendaftaran tadi. Tanya balik sepuh sempanan. Ini dah berdatang tu. Cikgu Fakrul mana? Tak nampak ada Cikgu Fakrul tepi. Cikgu Fakrul main regu 3. Cikgu Fakrul lambat lagi. Share live. Anak-anak murid yang tengok. Saya anak murid Cikgu Kamarul. Steady, mantap. Kirim salam Cikgu Kamarul. Okey, akan berlangsung sebentar lagi. Perlawanan pertama di antara Sarawak menentang Negeri Sembilan. Di seberang sana Sarawak, sebelah sini Negeri Sembilan. Jangan keliru dengan baju. Baju Negeri Sembilan ni nampak macam Sarawak sikit. Kamarul regu 3. Dia lepas veteran. Baik mah. Nampak ramai peminat Cikgu Kamarul ni. Cikgu Kamarul lah kena cakap ni. Ramai ni. Oh tak payah. Cikgu Kamarul cakap tak payah. Kalau tengah ngaji. Cikgu Kamarul dia berzikir sebelah bawah ni. Tengah berzikir. Bagi dia cakap. Alamak. Mohon share live.
Tap screen sikit. Okey, 0-0. Sarawak sepak mula. Mata pertama Negeri Sembilan. Hasil hantaran kemas Ayi kepada killer Latif. Ayo Latif. Ambil masa. Kita teruskan perlawanan Alif akan membuat servis. Lambungan daripada Latif. pasukan pegawai yang di belakang garis langgang untuk berpenangan. Defend. Dua satu Negeri Sembilan mendahului dengan mata 2-1. Belakang garis langgang untuk berpenangan. 2-1 Negeri Sembilan mendahului. Tak apa. Buat balik. Cari. Satu umpanan yang baik daripada Ayi. Allah mak. Pengulas. Main tak berapa jadi pengulas lah nampak kan. 3-2 Negeri Sembilan. Macam ekor bola. Oh dia lebih satu lagi ni. Satu lagi. Alip tak dapat servis lah. Abdul Rahman PB Idris, Jesis 12. Muhammad Fajar PB Maki, Jesis 1. Niki Muhammad Harimah PB Yaakob, Jesis 2. Muhammad Harimah Tri Yunus, Jesis 9. Ahmad Faiz PB Idris, Jesis 12. Kau dapat telekan. Baik. Tahan je. Sarawak mendahului 4-5. Negeri Sembilan 4. Sarawak 5. Servis daripada Alip. Satu ambil kau satu. Defend. Muhammad Abdul Ghazali, Jesis 9. Muhammad Izz bin Sabsuddin,
jersey nombor 2 Adi Irwan Zakaria, jersey nombor 3 Muhammad Ikram Abdul Rahman, jersey nombor 7 Muhammad Adi Muzami, jersey nombor 4 Muhammad Syazan Zarul Zaini Zaini, jersey nombor 12 Muhammad Azwan Abdul Majid, jersey nombor 11 Rosin Abubakar, jersey nombor 10 Pengurus pasukan Encik Alman Muhammad Azani, jersey Muhammad Syed Jangan ambil mudah sangat. Muhammad Rizwan Abdul Manakala Regusi Pengadil Encik Ahmad Norman dibantu Encik Ahmad Ketua Pasukan Gerak terus dah 2 poin. Baik. Baik, ambil masa dia. Di gongku hendet salam lah. Baik. Dah weh, dah. Come on. Ball. Baik tu. Nanti pergi lah, drop lagi tu. Apa? Baik baby dah. Dia cerita malam tadi Banjo tak ada. Dia tak ada into the scene. Mana cerita bermula panjang kan? Panjang cerita kan. Negeri Sembilan mendahului 8-6. Mana semua orang ni tak tengok live pun baru 8 orang ni. Tidur. Masuklah tengok cikgu kau main ni. Dia 3 IC dia. Okey tu nampak. Negeri Sembilan bawa siapa? Coach NS Antlers tu, nampak tu. Kau tak pukul kan, dia yang pukul kau sekejap lagi. Sahibul Mazlan. Okey, suara sub tu. Betul? Suara sub. Weh, Wan, bola takraw kau wayar dah habis lah Wan, dan nak bagi Kek Latif. Dan tak main Wan dan jadilah pengulas. Sembilan enam. Weh, Rondah pakai janggut kambing balik. Bagi wayar lah. Tak jadi kojo kau kan. Okey, 6-10. Negeri Sembilan mendahului 6-10. Main secara berpasukan, tengah veteran.
1 dengan 3 bawah senior. Wan, tah. Fakrul. Lambai sikit. Dia. Lambai sikit. Oh lama, I dah terpancut tak. Oh, saya main Wan, saya main regu bawah. Regu 3. Lupakan. Saya main regu 3. Dengan Fakrul lah. Dengan owner TikTok ni. Cikgu Kamorul the Superstar Musical. Defend balik. Satu ni sampai. Mantap, jangan awak tak blocking dah lah. Alamak, memang tak blocking lawan macam mana nak blocking kaki kiri. Blocking badan ni lah modal ni ha. Tapi ada Mubin ada bawah. Mubin standby joker. Mohon tap screen, share live. Eden goram betul. Ada. Ni owner TikTok. Naik. Out bola. Alip tengah masuk hantu. Suruh Latif gulung bagi pecah bola. Oh lama. Latif 3 hari itu sebiji je gulung 3 hari training sebiji. Nanti tolong lagi ya. Weh, ponek untuk jadi komentator ni. Awak semua tengok je lah live ni. Kalau nak tahu poin tanya Ayo. Tolong atas. Baik. Dia tak ada backstroke kau. Baik. Dia memang gulung 24 jam. Belas 9 13 tu. Dah bola tu. Boleh. Balingan. Lambungan bola. Honda dia tu tak dapat dia nak saw. 10-12. Sarawak 10 ni 9-12. Hinggang tenaga habis kat mengulas ni main tak berapa benar dia tu. Dia tutup mata tanduk. Tanduk macam budak tadika dah. Kau tak bawa minum malam kan? Oh jangan ni. Baik. Naik rapau dia. Masa. 14 Tinggi sikit. Ui, rendah. Tip. Boleh dia nak saw rendah pula tu. Tip, tinggi sikit Tip. Ya. Okey, cek balik.
Tomato ke? Suami dia dah buka tapi dia tutup. Silau. Oh, sudah. Belas lo. Cek. Ayo dia setting atas net. Tak bola lip. Oh sepak lip, bola rendah sepak dia. Sepak lip terperanjat dia kan tu. Best saya tu. Ha, si. Ha. Budak Sarawak. Memang Sarawak. Ha. Tangkap lah Jauh lah improve dia. Dulu tak campur pun. Game. Lambat. Kalau mak sorry. Oh tak apa. Ha, kau jangan jarang tengok Alip servis macam tu Wan kan. Ha, kau tengok Alip servis. Ada kau sapak dekat saya sebelum. Sepak je lah. Tujuh untuk kau lapis sebelum. 14-13 kan? 14-13 kan? 14-13. Semalam elok Bali ni. Balik gila. Cari balingan ni lah. Bagi anda friendly pun Balik baik tu. Game apa ni cikgu? PSKPP, game kaki tangan pendidikan peringkat kebangsaan. Regu ketiga. Tak ni regu satu. Regu satu Negeri Sembilan. Ha? Ha? Sebaya lah. Satu match si. Bila Pahang tu pakai macam cambangan ke? Baik. Itulah ada belakang kau. N9 lawan Sarawak, betul. Negeri Sembilan yang jersey macam Sarawak. Belah sana tu Sarawak, belah sini Negeri Sembilan. Tap. Alhamdulillah kemenangan. Set pertama kepada Negeri Sembilan 15-12. 15-13. Kau tengoklah badan dia godang. Mana Latif tu? Mana tak ponoh blocking rehat jap 2 minit. Komentator nak minum air. Nescafe kat Pahang ni semua tak sedap. Mana cari Nescafe original kat tin. Okey, mana yang merindukan? Wan, cikgu kawan, cikgu pizza. Cikgu pizza Wan.
Daripada Kokochi sampai Bosa nah, bawa mengunding Entakro ni. Dia tak guna Nescafe lah. Dia guna Indo Cafe ke so Tak ngam. Oh, warm up. Berbudak Takru semua kena Keto Kenari merah. Oi, dah tukar. Keto Kenari dah warna grey. Dia dah convert jadi M. Sebelah mana main? Sebelah KL Pahang. Sebelah KL Pahang. Poksir tengah main sebelah. Poksir Kelantan kanan. Isi ke nama dia. Nombor 8 boleh ni. Ada live tak sebelah? Tu saya tak pasti. Tak nampak kamera yang merekam dekat sebelah ni. Kalau abang bagi ikan paus, saya pindahan kamera ni pergi sebelah. Ya, betul. Cherry tak main. Cherry orang rumah bersalin. Saya nak cakap yang kita orang cakap tak sampai hati. Tak berani pula. Tak berani pula. Live. Live. Cherry tak main. Cherry orang rumah bersalin. Baru 2 minggu kot. Kita orang memang mengharapkan Cherry main ni. Tapi tak dapat. Tak ada joki. Yelah bini cah oi. Saya tak pernah bini Nama Instagram Merah Red nampak Kalau ada Cherry Muntah Latif. Cherry main tekong lah. Kalau ada Cherry main tekong. Oh yo ke saya tak pernah orang rumah Cherry ni. Game veteran. Tak, ni senior. Ni senior. Ni senior. Senior regu pertama. Regu pertama dengan regu ketiga bawah senior. Tengah-tengah veteran. Regu 2 veteran. Singkat bola Habib ni. Habib Latif paling singkat Dia tak dapat nak tembak. Jadi dia tertakut. Dia tadi separuh dia separuh. Pergi drive bola tu. Kan tak jadi dah, tak lagi saya nak balik. Buat lagi ke laut. Air dia nak balik. Assalamualaikum. Main dekat mana? Main dekat SMK Padang Garuda, Kuantan. SMK Padang Garuda cikgu. Dewan, dalam Dewan SMK Padang Garuda. Kuantan kan? Kuantan ke Gambang? Kuantan Kuantan. Dua 4 Negeri Sembilan ketinggalan 2 mata di belakang. Tim negeri mana ni? Tim Negeri Sembilan belah sana. Belah sini Sarawak. Negeri Sembilan yang jersey macam Sarawak tu, tapi bukan Sarawak. Negeri Sembilan ni lagi Sarawak daripada Sarawak. Dia macam tu. Empat 3.
dah ramai. Dah 170 orang. Mantap. Bukan nak tengok game kan, nak dongang suruh pengulas kan orang ni. $127 ramai peminat di 9 ni urusan ni. Share live. Mana yang mencari live Negeri Sembilan? Kau nak tengok cikgu yang main kau, yang pukul ke jaring kau, sebis tak masuk kau kan, boleh tengok. Owner TikTok di sini. Cikgu Kamarul, hai Cikgu Kamarul. Tu owner. Dia nak buat live tadi. Saya tolong layan dia. Okay, out. Alhamdulillah. Tuhan masih sayang. Kau duduk belakang Min, dia main dulu kan? Dan Bakrul kan? Kan? Apa tadi? Kemon cikgu servis kasih lepas. Anak murid dimarah Dia servis tak lopeh-lopeh. Ajar apa budak kemainan yo. Dia macam tu lawan. Bila kita duduk luar ni, kita nampak mistik orang kan. Kita duduk dalam tu, kita pun tak tahu nak buat apa. Siapa lawan ni? Ni 9 Sarawak. Negeri Sembilan lawan Sarawak. Negeri Sembilan sebelah sana. Negeri Sembilan dah menang set pertama tadi. Ni set kedua. 7-4. Sarawak mendahului. Belah sana Pahang menang ke? Tak pastilah saya. Pahang menang Tak pasti. Dia tu. Kek Mano ni, Dokek Kuantan, SMK Padang Garuda. SMK Pagas. Oh, Tipun Cherry balik nampaknya Ayi mengalami sedikit kecederaan ketika menghantar umpanan tadi. Tergelincir barangkali. Awak kono bawa kawan feeder Zizi, selesai masalah. Jangan dikonang sejarah tuan. Tah macam mana tah kita boleh menang game tu. Aaron pun tak tahu. Sampai ke maghrib main takraw. Gilo betul. Ngelotuk kepala lutut tadi. KL dah main. KL sebelah tu. KL lawan Pahang tu. Sebelah. Mustaqim. KL dekat sebelah. Alamak. Sebelah tak pastilah. Jap. Sebelah ni siapa main? Siapa menang? Tak apa, Pahang menang tadi. Sebelah Pahang. Cikgu Cherry main tak? Cikgu Cherry orang rumah Musalin. Dia dekat Kedah. Ayi dah hingit lah. Dah betul. Dia kepala lutut kau. Ni lutut Lutut lagi ya. Masuk Padang Serai. Kawan simpan lagi gambar tu. Mantap. Awak pun ada awak tu. Aduh. Oh, dia nak main atas. Dia nak main atas. Mungkin main bawah. Tadi dah ramai orang tengok live ni. Dah tak ada pula. Apa nama sukan Ya. Sukan bola 2 boleh lubang. Gi makan lah tu. Dah tengah hari. Oh, paruk ajak makan. Ya, habis game ni kan kita pergi makan.
Latif buang 3 biji. Ni buang gambar tengok nanti main tu. Latif pukul tak masuk ni 3 biji. Nak tanya Penang main bila? Rasa lepas ni lah Penang. Dia tak ada game main ni. Oh, Penang tak ada game. Penang esok. STL pun lah. STL pun tanduk ke jaring lah. Bapo dah jap. Jap. 68. Negeri Sembilan ketinggalan 68. Rendang balik Latif play. Time out Negeri Sembilan 9-6 6-9 Lah Sarawak leading. Sini Swiss. Tak Eddie Bin. Oh, Cikgu Kamarul dia tak buat ni. Dia tak buat caption dia punya live orang tak dapat cari. Boleh tambah caption tau. Buat live ni cik tak tulis caption kan. Live escape ni. Kita tak tahu kan. Aku orang tak dapat cari tu. Lambat sikit. Saya tak tahu macam nak tulis. Kau nak tak tahu macam nak. Kau nak tanya Ai ni. Kecuali Oti main lah tu. Zul. Nizam panggil. Pertandingan kat mana? Pahang tuan rumah. Dekat Kuantan. SMK Padang Garuda. Tinggal 6-9. 9-6. Ni berhabis. Cek ni. Oi. Lawan antara negeri. Betul, peringkat kebangsaan. Lawan antara negeri. Ya Allah, terbalik kursi dan kursi patah. 8 tu. Dia dah tak ada kaki. Kasarnya. Piala apa ada tim Sarawak tak? Ada ni tengah main ni Sarawak. Belah sini. Sarawak A lawan Sarawak Cawangan Negeri Sembilan. PSKPP betul, PSKPP. Minta maaf lah video tak tulis caption tadi. Live tak tulis caption pula. Orang tak tahu pula kan. Sarawak ada ni, Sarawak tengah main ni. Ni Sarawak. Sarawak belah sini. Ni 9 belah sana. Cikgu Cherry main. Ya Allah, Cikgu Cherry punya soalan ni dah galak dah saya jawab ni. Boleh tak pin komen dekat sini dekat Cikgu Cherry rumah bersalin. Cikgu tim mana? Cikgu Kamarul ke? Cikgu Kamarul ni 9 lah. Bapak main pokat ni 9 ni takkan tim Kelantan. Baiklah Tekong Sarawak, Cikgu Fauzi. Memang baiklah. Dah pergi kebangsaan ni semua dah baik-baik. Yang tak baik yang tengah komen ni, tengah buat komentator ni. Apa kamera tu ni? Boleh penting ke? Dia yang tak baik. Saya tim Sarawak. Okey, mantap. Hadir. Share live. Ada kawan abang saya lah kat tim Sarawak tu. Ya ke? Yang mana? Yang duduk kat belakang sana ke yang tengah main ni? Nombor 6. Okey. Laju tadi Tekong KL. STL takkan tak laju. Siapa dah? Buat saya Kelantan.
Dia main dengan Sophie Saleh tu. Mula-mula dulu. Ha. Oh, nombor 6 Ilyas. Ha, sama batch dengan saya ni Usi. Ui, atas kaki. Mula. Ah. Tangan. Boleh bang. Kalau tak larat aku kalah bang. Kalau tak larat aku kalah bang. Susah tinggal lah. Susah tinggal je. Hadiah pun medal je. Main sakit-sakit badan ni tak yalah. Alamak, lag pula. Sekejap. Ambil sama. Okey. Tap screen hit. Terima kasih Latif. Orang anggap engkau Atif ni Tip. Mohon Tip. Ini anak kembali. Menang Yang bawah nak menang Go. Yang bawah nak menang kita buat dulu yang bawah Ya, bola. Bola lah 2-0 ah. Kita nak main dia ya bawah. Dia mengalah. Baik terawak veteran buat. Duduk. Jangan harap Bona budak bodoh ni. Kiwan. Latif boleh lawan. Kau ni bagi lah moral support sikit. Sampai. Kiwan. Dia memang tak ada back stroke ni. Dia memang gulung 24 jam. So Cikgu Fakrul main killer. Wey. Jatuh peranakan Kiwan. Kau jangan suruh bukan-bukan lawan. Aduh. Nak sedap jom. Apa engkau ni? Dan blok kau ni, blok. Kau ni tahu bodoh kau ni. Blok kau ni, account. Dah. Nak blok. Orang nak main takraw, kau komen nak sedap kepala otak kau. Dah.
ada fake account tu. Nak sedap jom join Telegram deh. Kan? Ha. Kalau Wan Kampai tengok ni marah dia ni. Ha. Tolong jangan sampai. Ni kalau Wan Kampai tengok ni, menjorit Wan Kampai tengok. Wan tolong jangan begitu Wan Kampai. Opek ekor gagak Latif. Oi, alamak. Oh, ada hasil Wan. Ada gagak mati. Lalip. Weh, Wan, kau tengok lam ni corah kan? Kau duduk dalamnya, main bola tadi. Weh, Wan. Ni yang collect game ref itu Wan ni. Ni. Ustaz Abu nah. Kan dia collect itu kan? Ah, nampak. Ah. Bang, tak payah tie break bang, tie break ponek. Tie break ponek lah bang. Oh, janganlah ustaz tu. Cikgu. Aduh. Regu atas. Terima kasih regu atas. Kita bagi yang bawah susah sikit. Lepas nak ganti gila. Dia nak Tolonglah veteran. Awak dah berapa orang? Tolonglah maju. Kita orang nak jadi selebriti ya. Tolonglah. Kita nak jadi selebriti ya bang. Game ketiga orang. Halo. Ah, veteran lah, veteran. Mantap, tak ada nasi tambahan tu lah. Janganlah nasi tambahan. Bonek. Jangan ambil kerja susah. Orang mau agak awak. Wan, cikgu awak Wan. Cikgu Biza. Mantap ni. Wih sikit tau. Mantap. Dia longkong. Cikgu Biza tu main. Dia Cikgu Biza dah level-level pengurus jurulatih. Dah. Satu lagi. Man. Tolonglah ha, tolonglah. Ustaz Abu, kita mengharap Ustaz Abu ni. Maju. Maju. Tolong ha. Cikgu Sap bila main ni siapa ni? Komen tanya-tanya Cikgu Sap ni. Alamak, Cikgu Sap bawah regu 3. Tolong ha maju ah. Pasal maju. Nama bintang-bintang ni, aduh, siapa ni? Dah pakai dah. Cuba komen sikit nama ah. Mantap Ustaz Abu ah, mantap. Ngarap Ustaz Abu menang veteran ya 2-0 dah selesai. Bawah kan dah sonang. Sini kan. Okey, apa tu? Kita tak payah warm up kan? Bukit Mano, Pahang. Dekat Kuantan. Cikgu Mubin main bawah tu. Ah, Cikgu Mubin joker. Cikgu Mubin main bawah.
Kuantan kat mana tu? Saya ada Kuantan ni. SMK Padang Garuda. SMK Padang Garuda. Kuantan. Ni live kan? Live. Awak joki pula ni. Ha? Awak nak warm up. Tapi kursi ni tak ada kaki lagi, kau duduk elok-elok. Baby, pulang putar kaki. Meletup dulu. Tolong baju Bawa budak ni baju. Baju saya minta tolong abang ni pun tak baju. Marah lah kan. Tolong baju lah. Tolong belakang ni. Tak ada kaki. Kaki. Ayolah kursi ni apa boleh tak pandang. Regu kedua, regu veteran. Di Barisi, Rashidi Zainal. Rashidi Zainal, Khairul Nizam dan Abu dari Negeri Sembilan. Sebelah sana Sarawak. Tak tahu lah Sarawak siapa. Game MSK PPM. KPM punya game, KPM. Kementerian Pendidikan Malaysia. Baju tak kaya hari jadi. Tak boleh lah. Jam. Ya. Orang penat sokong. Orang penat sokong. Gedoknya. Baik. Boleh lah. Saya balik. Udah jam. Depan dulu, cari dia. Lagi cari.
baik baju tak nak main dalam mereka. Dah lah, Bang Jo ni korang ha? Dia dah ambil hau. Boleh jam. Dah baru nak kontes tak pakai. Ngam. Biasa jumpa ustaz, lepas tu dia datang. Lagi pun dia tak nganggur. Dia tak nganggur. Kalau nganggur jadi tu. Dia tak nganggur tadi. Tak nganggur. Diam. Dia masuk hai dah sampai. Wah, dia dah. Dia dah. Anjung betul. Comel lah betul. Yang mana nak pulang? Ustaz menolak lagi.
Ha? Boleh lah duduk sini sekali. Saya tak kaki kan. Boleh duduk nak duduk tapi kena dapat. Kena ngandang. Teknik main sebelah kan? Veteran. Ada bomba dia. Kata bongkar apa dia? Baik memang akan pergi. Mata 13-10. Negeri Sembilan 13, Sarawak 10. Jangan joki. Jadi untuk main tim papan ni mungkin kita tahan lama. Kecil-kecil. Bersiaran langsung di perkarangan Stadium Sultan Ismail Sekolah menengah Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Garuda. Depan airport. Depan Katabang. Berdekatan. Thailand. Berdekatan dengan kapal terbang Kuantan. Keluar. Mata untuk Negeri Sembilan. Kemenangan di set yang pertama 15-13. 10 lah. 15-10. Rasanya lah. Hai cikgu. Hai. Ya, PSKPP. Kat sini jadi MSKPP. Kalau dekat Negeri Sembilan dia jadi PSKPP. Okay, kita mencari 5K like dan 1 ekor ikan paus. Anda ada sebarang pertanyaan boleh nyatakan di komen. Nak dengar recorder pun boleh. Di sebelah sana kuat yang kedua kita ada pasukan Pahang akan menentang Kuala Lumpur sebentar sahaja lagi. Sekarang Negeri Sembilan veteran bertemu dengan Sarawak. Dah kena menimbang. Bola jadi. Siapa game now? Sekarang di sebelah sana gelanggang A sebelah sana adalah pasukan Negeri Sembilan dan di sini pasukan dari Sarawak. Cikgu-cikgu semua ni. Invite apa? Invite. Ha? Jangan. Ha? Oh, tak tahu. Cikgu Kamarul tu, tak tahu. Boleh invite tu. Invite. Nabilah. Oh. Cikgu Suhairi tak main. Ada urusan keluarga. Cikgu Suhairi tak terpilih. Dia ada urusan keluarga. Dia bersalin. Dia punya bini yang bersalin. Ya, bukan Cikgu Kamarul je. Ni Cikgu Suhairi. Cikgu Kamarul akan main di regu yang ketiga. Betul.
Ha? Dia wakil SKPP. Oh. Sebab dah tanya tadi. Siapa lagi? Perak dah main kan? Tengok, dia main malam ni esok. Perak tak main pagi ni, Perak akan main malam. Game di SMK Padang Garuda, Kuantan, Pahang. Cikgu Kamarul dia tengah Memanaskan badan. panas Dia badan. nak main sekejap lagi. Lepas ni dia main ketiga. Lepas leading dah tu. Ni set yang kedua. Di 9 sepak mula. Side 5. Terkena tekong cikgu dari Sarawak. Semua ni cikgu-cikgu ya. Cikgu-cikgu dan kaki tangan. Cikgu-cikgu dan kaki tangan Kementerian Pendidikan. Servis Sarawak dengan mata kosong satu servis drop yang menyentuh jaring mata untuk pasukan Sarawak. Satu sama di 9. Boom. Oh, satu servis laju namun jaring tokono jaring. Kalau tak ada jaring masuk bola tu. Ada jaring mungkin masuk. Ada jaring masuk bola tu. Ini dua kali. Tiga Sarawak, 2 Negeri Sembilan. Boom. Satu servis mengarah ke tekong. Setting shot. Diselesaikan oleh Ustaz Abu. Baik ke view cikgu? Puas aku. Ha? Baik ke view? Berapa? 50. Pahang sedang main seberang sana. Jumpa Kuala Lumpur. Empat Sarawak, 3 Negeri Sembilan. Faham? Baik 5 diambil oleh 2 Sarah diri. Tackling. Gagal diselamatkan oleh Ila Negeri Sembilan. Sarah diri yang baik daripada Ila dari Sarawak ni. Ni 9 Sarawak dan Perak. Satu servis sasaran tepat ke feeder. Ni 9 grouping dengan Sarawak dengan Perak. Ni 9 Perak akan main malam ni. Sedang berlangsung Negeri Sembilan dan Sarawak. 5-4 Sarawak. Side 5 gagal diselamatkan. Empat 6 Sebelum 9. Boom. Side 3. Pedih. Ha? Pedih. Mati je.
tak nak boleh tu. SKPP dia tadi tahu. Dia ada dekat kat sini. Dia starting awal tu kan, waktu nak buat live tu. Tak ada lembek. Tak bingung. Ni game MSKPP Negeri Sembilan lawan Sarawak. Regu pertama tadi senior main, Negeri Sembilan menang 2-0. Ni regu veteran. Set pertama Negeri Sembilan menang. Set kedua ni pun Negeri Sembilan mendahului ya. Mata 10-8. Sebelah sana Pahang lawan Kuala Lumpur. Sekarang ni tengah main Pahang dengan Kuala Lumpur tu veteran tengah main. Senior dia tadi Pahang menang. 2-1. Sembilan 12. Game MSKPPN. KPM nya pendidikannya. Perak malam ni lawan Negeri Sembilan malam ni. Pahang veteran set pertama Pahang menang. Pahang lawan KL, Pahang menang set pertama. Cikgu Nik. 11-14 mata akhir. Okay, alhamdulillah Negeri Sembilan menang 2-0.
memang mantap. Oh, Apa nak beli apa ya? Aduh, dari sana lah tadi. Dia jago bukan dia jago. Saya memang tahu Banyu boleh buatnya. Tengok memang sana. memang cemas. Ikut teman ah. Ini biasa-biasa, itu biasa-biasa. Kita level yang tadi, saya malam Kalah je tadi. kalah hanya 6 tadi. Aku lagi keluar dulu, tak nak ngadap ni. Ini tempat mana? Dah macam-macam bubut. Main tidak. Bubut bukan main. Ni nak invite lah. Tak main. Main tak main. Sekejap lagi Cikgu Kamarul main regu ketiga. Negeri Sembilan dah menang 2 regu. Jadi ini regu ketiga pula Cikgu Kamarul main. Ada tekanan. Ada tekanan. Boleh weh. Ada tekanan. Tiada ku sangka. Tak, mungkin. Mudah-mudahan 6-0 dan 2-0 ni. Pertama ni kak, mampu ni 2-0. Sebelah tu biasa kita yang gerak. Saya biasa tu dia awal gerak. Tak apa lebih ni. Iya laju. Pukul besok kita jaga ni kau. Ayu ni. Ya, ada pukul tentu kau. Ternyata betul kan bang. Tentu yo. Main laju. Macam kenal tadi. Bro. Katakan sekarang.
Ada Abu. Ada orang yang salam. Kan. Batman 14. Siapa Batman ni ya? Batman ni. Oi, Hanapia Batman, thank you. Ni regu ketiga. Suhairi tak main. Tahun lepas pun tak main. Joki ke. Lawanan kategori pasukan antara Negeri Sembilan Perak, regu ketiga Sarawak. Negeri Sembilan Sarawak, regu ketiga Sarawak. Servis 1-2 sara diri daripada cikgu. Mata untuk Negeri Sembilan. Servis Negeri Sembilan, mata set pertama 4-0. Boom. Ya Allah. Satu bola keruk. 0-5 Sarawak, servis. Drop. Namun kiri jaring mata Sarawak. Lima satu servis Cikgu Kamarul. Satu keruk, set satu dapat disamakan. Baik, mata untuk Negeri Sembilan. Bahaya. Yo, kan. Mantap tekong Negeri Sembilan ya. Cikgu Kamarul ukulele recording viral. Bola out. Bukan oleh tekong dari Sarawak. Untuk pengetahuan semua, Negeri Sembilan regu ketiga ini diwakili oleh Cikgu Kamarul Syahril dari Negeri Sembilan. Killer Cikgu Sabri dan feeder Cikgu Fakir. Satu keruk. Sangkut di net. Dua 7 Sarawak 2 ni 9-7. Satu drop, satu. Belum panih lagi. Cikgu Fakir. Ni pembunuh ah. Invite as a guest ni benda ni. Nanti dia macam call. Dalam tu dia pun masuk dalam. Dia buka. Oh, ajak dia masuk lah. Boleh buka lah. Tak payah type. Oh, tak payah. Bro. Oh. Satu lebih empuk. Ini kan dapat.
Pada yang ada live-live ni boleh share kat kawan-kawan. Cikgu-cikgu kita dari Negeri Sembilan dan Sarawak. Start base, side 5. 2. Cukup. Mengenai tangan saya kira. Negeri Sembilan 4 Sarawak. Satu segi potong. Satu. Kita boleh tengok cikgu ni punya potong servis dia, bola dia pusing-pusing. Jadi nak ambil servis pun kita kena pusing sekali. Empat Sarawak, 9 Negeri Sembilan. Satu drop tebal. Shot. Satu tapakan saja oleh Cikgu Sabri. Cikgu awak main dekat Kuantan, Pahang. Boleh share kat kawan-kawan, bagi semangat kat Cikgu Kamarul. Potong. Hantaran yang baik daripada Cikgu Fakrul dan disudahkan oleh Cikgu Sabri. Dua. Pelan selak. Terus ke kaki Cikgu Kamarul. Okey, sekarang regu ketiga di 9 Sarawak. Untuk set yang pertama 6-11. Ini 9 mata di depan. Satu servis, 1 2, antara yang baik atas home. Set pertama apa dia? Set pertama. Boleh share live ni kat peminat-peminat sepak takraw, khususnya di Negeri Sembilan dan Sarawak. Tahu ada cikgu awak main. Boom. Delapan 11 Sarawak mengejar. Satu speed drop tebal sikit. Satu Sarawak. Pukulan menggunakan kepala, mata di belakang. Amat dahsyat. Tajam tandukan dari belakang daripada Cikgu Sabri. 12-8 Negeri Sembilan 12 Sarawak 8. Satu potong ke 5. Dapat diselamatkan. Satu hantaran. Tackling. Baik. Satu lanjut. Rally yang amat menarik. Tapi video ni boleh potong lah.
Bawa tackling kan? Tak penuh lah pukul ni. Cikgu Zul dah main ke? Okey. Cikgu Zul akan main malam ni, insya-Allah. Menentang Perak. Saya dah selesai untuk regu pertama dan regu kedua. Negeri Sembilan menang. Regu pertama dan regu kedua. Ni regu ketiga. Satu lebih drop tebal. Satu. Dua daripada Cikgu Fakrul. Sedikit rapat mengenai net. Satu tepakan kepala. Mata untuk Sarawak. PSKPP ke ni ya? PSKPP. Di Kuantan, Kebangsaan. Pahang. Time out diminta oleh pelatih pasukan Negeri Sembilan. Tak payah tau. Malam kan adab tau. Ya, ada main tu. Lama tak pakai tight gatal eh. Gatal je. Yang ni slip kan. Ada ada slip ni. Kalau orang gomok tak berlipat dah. Lipat macam mana? Macam air lah pakai. Berlipat agak-agak. Berlipat. Oh dia. Ha. Habis daripada pasukan Negeri Sembilan, Cikgu Kamarul. Satu lebih potong, dia bagi tekong. Bola jauh. Standby second set. Ya dah. Upin dengan Ajib. Alif apa Najib. Ada. Jangan risau. Ha? Tahu ah. Patrol berapa injet masuk mungkin. Pum. Satu sibit 50. Bola jauh sikit. Pum. Satu drop, tackling. Bantu daripada ni. Tuh. Ya, main. Bola panjang. Ya. Amat cemerlang ni tekong bernombor 10 ni dengan feeder bernombor 4. Feeder 26. Pair amat ceria. Patrol. Web injet masuk movie. Web injet. Time out diminta oleh jurulatih Sarawak. Ada kawan anak murid cikgu kat dalam live ni. Anak murid Cikgu Kamarul, Cikgu Fakrul ko, Cikgu Sabri ko. Macam mana ni daripada Myanmar tengok eh. Yang live ni dia simpan terus eh. Berapa dah? 5% lah. Dia punya ni. Bateri yang tinggi. Kita mungkin akan tamatkan live ni dalam 5 ke 10 minit lagi sebab bateri nak habis. Ya, feeder ni Goma tarik kaki kat lawan. Tapi dalam game tidak. Time training dia Goma dia. Negeri Sembilan Matahir 14-10 Sarawak. Keluar. Mata Negeri
Sembilan kemenangan set yang pertama dengan kiraan mata 15-10 tukar gelanggang. Saya nak cakap yang Edo sekarang lagi baik pada Syari. Orang baju merah lagi, kau baju dah putih-putih apa hal? Belakang nyanda. Tukar kan tu. Ai dah main mama. Ai dah main regu pertama kau lambat. Malam ni insya-Allah ada live. Selangor main dah ke? Selangor dah main dengan Terengganu. Kita tak tahu siapa yang menang. Terengganu menang 2-1. Selangor kalah dengan Terengganu. Habis dah live. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.